Dewan kehormat serta hadirin sekalian, nyanyian lagu Negaraku. Dewan kehormat serta hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Nalokendran Kangayat Karasu, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Yang berusaha Encik Jeffrey Ngadirin, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Yang berusaha Dr. Vela Pandian Ponusami, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara. Yang berhormat Senator Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman, Timbalan Presiden 1 Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Abdul Fuhan Manayan, Timbalan Presiden 2 Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Yang berusaha Encik Jalaluddin Ismail, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Suragandi P. Supia, Ahli Lembaga Pengurusan MSN merangkap pengerusi pembangunan sukan MSN, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Sepak Takraw Malaysia, peserta-peserta Bengkel Pembangunan Sepak Takraw Negara NSTDP, para jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak lupa rakan-rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur kepada Ilahi dengan limpah serta izinnya dapat sama-sama kita hadir satu hari lagi itu pada petang ini sempena kita meraihkan untuk satu lagi detik sejarah untuk Majlis Pelancaran Program Pembangunan Sepak Takraw Negara NSTDP. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengalu-alukan dan juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan kerana sudi hadir pada petang ini untuk sama-sama kita meraihkan dan juga kita nak bersama-sama memulakan sejarah baru untuk perjalanan sepak takraw negara. Dan apabila kita bercakap mengenai sepak takraw negara ini, saya rasa Malaysia pelbagai sejarah telah pun kita harungi. Ada ketika manis, ada ketika pahit. Tetapi saya rasa yang terkini di Dewan ini juga saya rasa kita masih ingat apabila kita sama-sama berada di sini untuk pelancaran piala. Kita umumkan ketika kita nak bermulanya Piala Dunia Ustaf di sini dan selepas itu juga kita di sini untuk pelancaran Piala Dunia Ustaf 2024 yang dianjurkan di Kuala Lumpur dan selepas itu sejarah yang kita masih ingat apabila kita meraih kejuaraan dalam acara regu dan juga dunia. Dan saya rasa rentetan itu untuk terus nak mengukir kejayaan di pentas tertinggi untuk sepak takraw, satu lagi program yang mencipta sejarah untuk sepak takraw iaitu program pembangunan sepak takraw negara ataupun NSTDP bakal dilancarkan. Tapi sebelum itu kita memulakan majlis dengan segala hormatnya untuk pimpinan bacaan doa, saya ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arifin bin Rahim untuk pimpinan bacaan doa. Dipersilakan. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami rafakkan rasa syukur di atas nikmat
keizinanmu untuk kami berkumpul pada petang ini di Majlis Pelancaran Program Pembangunan Sepak Takraw National Sepak Takraw Development Program yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Hanayoh, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Allahumma ya mudabbiral amr, wahai Tuhan yang mengaturkan segala urusan, kami dengan rendah diri ya Allah memohon kepadamu Engkau permudahkan segala perancangan kami daripada awal sehingga ke akhirnya ya Allah, dan jadikanlah apa yang kami rancangkan ya Allah mencapai matlamat yang akan diimpikan oleh kami semua ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arifin Rahim atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman, Dirjen Kehormatan serta hadirin sekalian, hari ini merupakan hari yang panjang. Selain kita berada di sini untuk majlis pelancaran, hari ini juga seawal pagi yang kebanyakan berada dalam dewan ini adalah di kalangan peserta-peserta yang menjayakan bengkel sempena program pembangunan sepak takraw negara. Jadi seketika, ayo sama-sama kita saksikan bingkisan sepanjang bengkel yang telah berlangsung seawal pagi tadi. Ayo kita saksikan. Seketika kita berikan tepukan kepada semua, terutama yang hadir sempena menjayakan bengkel pada sebelah pagi tadi. Dan untuk makluman yang berhormat serta hadirin sekalian, hari ini pun bengkel memang rancak. Ada juga ialah input dari peserta dan juga daripada pihak expert NSTDP. Jadi semuanya tak ada pergaduhan lah YB. Semuanya rancak dan semuanya committed untuk nak memastikan perjalanan dan juga perkara besar untuk sepak takraw terutamanya dalam program pembangunan sepak takraw negara ini. Jadi untuk meneruskan majlis pada petang ini, tanpa buang masa saya ingin mempersilakan tak lain tak bukan yang berbahagia Datuk Sumali Ridwan iaitu Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Azlan Mubin ni yang berhormat menteri adalah legend kita dan dia adalah pengacara tetap sepak takraw seumur hidup. Yang berhormat Hanayoh, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, kita berikan tepukan. Berhormat Datuk Dr. Nagulendran, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, kita berikan tepukan. Thank you for coming. Yang berusaha Encik Jeffrey Ngadirin. Ini saya kena cakap lama sikit. Tahniah Ketua Pengarah MSN yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat hari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Kita pun terlupa nak beli kek, baru dapat tahu tadi seminit. Yang berhormat Senator Datuk Haji Abdul Halim bin Sulaiman, Timbalan Presiden PSM. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Puan Manayan, Timbalan Presiden PSM. Cik Jalaluddin Ismail, Wakil Pengarah Sukan, Kurikulum dan Kesenian. Ini kalau tak sebut ni bahaya sikit. Yang berusaha Dr. Bella Pandian Ponusami, CEO ISN. Sebab apa saya kata kalau sebut memang tak patut, sebab kita dapat stadium pun atas ihsan ISN. Terima kasih, Dok. Seterusnya,
Cik Suria datang? Belum. Naib Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Setiausaha Agong Datuk Abidullah, wakil-wakil daripada Persatuan Sepak Takraw Negeri-Negeri, MSN Negeri-Negeri, Jabatan Pelajaran ataupun Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri dan juga semua peserta-peserta bingkil yang dapat hadir pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada petang ini, dapat kita bersama-sama kumpul pada petang ini, satu lembaran baru untuk Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan juga sejarah baru untuk sepak takraw di negara kita, untuk melancarkan National Sepak Takraw Development Program, iaitu program pembangunan sepak takraw negara buat kali pertamanya untuk sukan sepak takraw. Terima kasih. Saya mewakili seluruh warga sepak takraw Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih terutamanya kepada YB Menteri, kepada Datuk Seri KSU, kepada KPMSN dan semua yang terlibat kerana telah memberikan kepercayaan kepada kami, kepada Persatuan Sepak Takraw dan juga Sepak Takraw Negara untuk menjalankan dan melaksanakan program ataupun projek khas ini. Ini satu perkara yang kita nanti-nantikan selama ini. Ini satu perkara yang saya rasa dah lama kita tunggu. Sport lain dah dapat pun NSDP lebih kurang macam tu, tapi kita ni baru dapat NSDP. Yang Berhormat Menteri, sebenarnya pada beberapa bulan ataupun beberapa hari ataupun minggu seawal Januari ini banyak perkara-perkara baru tentang sepak takraw yang menjadikan ia satu sejarah. Daripada sepak takraw Malaysia yang dalam kemelut yang begitu besar, sebelum saya ambil alih, daripada 18 tinggal 5 ahli gabungan, semua dah keluar. Akhirnya saya jadi presiden, saya satukan semua, saya kembalikan semua persatuan negeri-negeri dan juga ahli gabungan. Now dah ada 23 ahli persatuan dan juga ahli gabungan, makin bertambah. Waktu itu, walaupun kita tak berapa diiktiraf oleh kerajaan, ada satu entiti baru pada waktu itu, saya dan juga rakan-rakan jawatan kuasa tertinggi Persatuan Sepak Takraw Malaysia masih meneruskan usaha-usaha untuk pembangunan. Seawal saya jadi presiden 2-3 bulan, saya terus buat bingkil pada bulan Jun 2022. Ramai kehadiran waktu itu, terdiri daripada peserta-peserta daripada negeri-negeri dan juga kita punya legend-legend, bekas-bekas pemain kebangsaan pun terlibat dan juga academician dan juga pihak-pihak lain yang membantu menjayakan bingkil tersebut. Bingkil itu juga adalah bingkil menjurus kepada program pembangunan sepak takraw negara. Tak cukup tu, tahun hadapan saya buat lagi, tahun 2023. Satu lagi bingkil. Walaupun kita tak dapat lagi NSTDP waktu tu, saya tetap jalankan satu lagi bingkil. Tadi ada, nanti kita akan tunjuk slot dia. Buat lagi pada tahun 2023 untuk kita jayakan satu lagi bingkil NSDP. Walaupun masa tu belum dapat apa-apa pun projek khas, tapi usaha kita sendiri, inisiatif kita sendiri, semata-mata nak melihat sepak takraw berjalan dengan baik, ada program pembangunan yang begitu besar, saya nak merubah segala-galanya dalam sepak takraw, saya jalankan juga waktu itu. Alhamdulillah, syukur pada hari ini menjadi satu kenyataan kita dapat projek khas ini NSTDP. Syukur, alhamdulillah. Saya di sini nak bagi kredit yang banyak kepada Yang Berhormat Menteri Hanayo. Sebab banyak sebenarnya perkara-perkara yang beliau bantu kita, especially sepak takraw, yang mungkin semua sedar atau tak sedar, banyak perkara yang dia pun telah memberikan sokongan penuh. Saya bila jumpa YB Hanayo ni, bila-bila dia kata okey datang.
Bila saya mohon, jarang gagal. Tak pernah lagi gagal. Termasuk kita dapat stadium Jalan Raja Muda tu, beliau orang pertama yang saya maklumkan dulu. Termasuk juga bantuan dan sokongan. Last year saya buat World Cup, dia tanya saya berapa bajet, 2 million. So dia kata dia bantu 1 million. Geran padanan last year. Tahun ni saya kata nak buat lagi international tournament. Babi, berapa boleh bantu? Dia tanya last year dah berapa, 1 million. Saya kasih lagi 1 million. That is Wabi Hanayo lah. Yang paling menariknya adalah satu je saya nak beritahu. Hari ini adalah hari bersejarah. Iaitu banyak sejarah ni. Satu sejarah NSTDP. Satu lagi ada stadium Jalan Raja Muda yang kita tak pernah dapat pun stadium sebelum ni dalam sejarah sepak takraw negara. Satu lagi saya nak sebut. Pagi tadi, Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan, saya tak mendahului sebab dah keluar kat media. Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan telah pun meluluskan sukan sepak takraw kembali ke sukan teras. Tiga sejarah baru dalam dunia sepak takraw yang betul-betul YB Menteri pun memberikan sokongan yang penuh. Sebab itu saya nak katakan tadi, Wabi Hanayo bukan orang Melayu. Wabi Hanayo seorang wanita, tapi dia tolong sukan warisan Melayu. Faham Saya katakan faham. Sukan teras pada ketika dulu memang ada sepak takraw. Betul Encik Jeff? Tapi terkeluar. Saya tak nak panjang lebar nanti. Bila panjang lebar banyak ceritanya. Jadi bad news pula dah. Encik Jeff tu ketawa dah. Tak apalah. Yang penting dah kembali semula di bawah Menteri Wabi Hanayo. Terima kasih Wabi. Wabi Menteri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya pagi tadi ada bengkel pagi sampai ke petang. Daripada bulan puasa, YB Menteri dan KPMSN, Datuk KSU, saya sibuk dengan dunia sepak takraw. Sebab masa tu datang serentak semua sekali. Saya nak jayakan NSTDP ini betul-betul dapat dilaksanakan dan betul-betul berakar umbi. Banyaklah perbincangan kecil, perbincangan dengan saudara Yazid, tolong saya, dan juga beberapa pegawai di peringkat MSN, Kementerian Pendidikan, diskus dengan saya banyak kali. Semata-mata nak menjayakan yang NSTDP ini dapat dilaksanakan dengan betul dan juga telus. NSTDP ini bukan hanya satu program. Saya bagi tahu kali kedua tadi pasal bengkel saya bagi tahu. Dia bukan hanya satu program dan dia bukan kosmetik dan bukan aksesori. Dia adalah satu pelan induk sepak takraw negara yang besar dan juga menyeluruh. Jadi kita kena serius jalankan tanggungjawab kita. Sebab itu hari ini kita berkumpul, semua di peringkat MSN negeri ada, di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri pun ada. Yang paling penting adalah Persatuan Sepak Takraw Negeri-Negeri. Saya nak empowerment kepada semua bahawa beliau kena bertanggungjawab sepenuhnya di peringkat negeri-negeri. Ini penting. Kita kena ambil mileage tu sebab peneraju utama NSTDP ini adalah PSM. Kena faham tu. Kalau gagal, maknanya gagallah PSM. Jadi di kesempatan ini saya mohon, saya menyeru kepada semua supaya kita betul-betul dapat jalankan program ini supaya ekosistem itu berjalan dengan baik, supaya bakat-bakat baru akan muncul sebagai pelapis kebangsaan dan seterusnya akan menjadi pemain yang hebat. Dalam podcast saya sebelum ini pun saya dah beritahu program ini akan berjalan seterusnya di samping akademik lain yang mungkin bukan duduk di dalam akademik NSTDP, supaya satu hari nanti saya inginkan ramai pemain-pemain kebangsaan yang boleh bertanding di peringkat antarabangsa sehingga kita dan juga pihak jurulatih pun susah nak memilih player sebab terlampau ramainya player-player yang hebat dan boleh kategorikan sebagai player hebat di peringkat kebangsaan. Kita nak pada masa itu. Jadi kita gunakan kesempatan yang ada ini supaya ia dapat dilaksanakan dengan betul.
Kalau tidak 100% pun, setidak-tidaknya kita akan jayakan 90% untuk NSTDP. Satu lagi ialah mengenai Stadium Jalan Raja Muda Kampung Baru yang dalam proses untuk handover pada kita. Dan saya dah maklum kepada YB Menteri bahawa saya ingin menjadikan ia sebagai akademik sepak takraw negara yang pertama. Saya pun dah maklum pada Dr. CEO dengan YB Menteri dan dia perlu untuk dibaik pulih dan dinaik taraf supaya saya nak akademik itu bukan sekadar akademik, bukan hanya ada court dan juga net, tapi ada ekosistem ataupun ada struktur yang bagus dalam tu dan ada bantuan-bantuan latihan yang betul-betul bertaraf world class. Ini yang saya inginkan supaya seluruh negara, mana-mana negara boleh datang sini tengok, dia boleh training kat sini tengok. Sebab selama ini kita pergi ke mana? Ratchaburi, Thailand. Itu pun private, bukan bawah government. Itu aja ada yang orang bagi tumpuan. Kali ini sudah tiba masanya Malaysia yang mempunyai peminat sepak takraw yang begitu ramai dan antara sukan yang paling popular di Malaysia, sudah seharusnya ada akademik sendiri dan kita bangunkan betul-betul supaya kejayaan ini bukan kejayaan PSM, kejayaan ini adalah kejayaan kepada sepak takraw di negara kita. Yang berhormat Menteri, satu lagi makluman adalah tahun lepas kita buat Istaf Sepak Takraw World Cup. Alhamdulillah kita berjaya dan kita dapat 2 gold medal. Tahun ini satu lagi international tournament yang PSM buat dengan kerjasama Astaf. Kita adakan Sepak Takraw Piala Asia 2025 yang akan berlangsung pada 10 hingga 18 Mei 2025. 4 acara yang dipertandingkan, bukan 3. World Cup ada 3, kali ini Piala Asia ada 4. Kita ada acara regu, iaitu mandatory, wajib negara-negara masuk. Kita ada acara berpasukan, kita ada double dan satu lagi tambahan adalah acara koorden. Ada 4 event. Dan setakat hari ini dan semua yang dah kita confirm, 14 negara akan menyertai kejuaraan ini yang bermula pada 10 Mei. Saya harap, saya berdoa, saya berazam agar keempat-empat acara yang kita sertai ini masuk ke final. Itu harapan saya. Tentang dapat berapa emas, dapat berapa juara, saya tengok daripada segi perkembangan daripada semasa ke semasa. Kita sama-sama doakan supaya kita boleh buat kejutan lagi di Stadium Tita Wangsa secara tak langsung membuktikan bahawa kita dah ke arah untuk menjadi satu kuasa dominan yang besar sepak takraw di dunia. Itu yang kita nak. Kita kembalikan zaman kegemilangan yang dulu agar sepak takraw meriah, berakar umbi dan juga gemilang seperti suatu masa yang dulu. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada YB Menteri, kepada Datuk KSU, kepada Ketua Pengarah MSN, kepada semua yang hadir, yang terlibat dalam menjayakan NSTDP yang akan bermula insya-Allah lewat-lewat pun ujung bulan April ini ataupun awal Mei. Dan semoga usaha yang kita jalankan ini, usaha yang kita akan laksanakan ini akan berjaya. Dan saya menyeru supaya kita semua kena menggemling tenaga, bersatu hati untuk kita jayakan agenda pembangunan sepak takraw di negara kita. Sebab kita kena ketepikan semua daripada segi perkara-perkara negatif ataupun perkara-perkara yang mungkin tidak puas hati dan sebagainya. Sebab untuk kejayaan sesebuah sukan, kita perlukan gabungan semua pihak agar semua pihak dapat menjayakan dengan niat dan tujuan yang sama. Itu juga yang resepi yang saya buat dalam Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Semua yang tak happy dengan Persatuan Sepak Takraw sebelum ini, saya tarik mereka, saya jumpa mereka, saya engage mereka dan akhirnya alhamdulillah semua, kalau tak semua pun 90% duduk dalam satu keluarga besar Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Jadi itu saja ucapan saya. Saya merakamkan sendiri. Terima kasih lagi sekali kepada semua. Cik Suria pun ada di sini. Thank you for coming.
Dia juga yang asalnya yang mula duduk meeting dengan saya, duduk dalam jawatankuasa pembangunan MSN, betul? Jadi terima kasih kerana support sepak takraw. Jadi ya, itu saja ucapan saya. Kita doa-doa agar segala usaha kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Dan yang kita dapat dengar dan juga jelas perkongsian yang berbahagia Datuk, bahawa pelbagai sejarah yang tercipta dan bakal dicipta oleh Sukan Sepak Takraw Negara yang pastinya ialah berkat dan juga sentiasa diberikan kerjasama dan juga sokongan oleh Yang Berhormat Hanayo Menteri Belia dan Sukan Siasat. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada Yang Berhormat Hanayo Menteri Belia dan Sukan Malaysia atas sokongan padu kepada sukan kesayangan kita, Sukan Sepak Takraw. Yang Berhormat, apabila siasat sejarah baru juga untuk saya, pertama kali dalam bidang pengacaraan, Presiden umumkan saya pengacara tetap. Jadi alhamdulillah, 2 job tetap dah ada lah. Di Esorena dan juga dengan Sepak Takraw. Terima kasih Datuk. Tapi kesempatan ini Yang Berhormat dan juga semua hadirin, realitinya juga saya rasa saya bekas pemain. Di dalam dewan ini juga ramai bekas pemain ketika lebih awal dari saya. Saya era 2000. Era 90-an pun ada di sini dan juga era 80-an pun ada di sini. Tetapi saya rasa kami percaya dan juga ini realitinya bahawa di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw ini adalah salah seorang presiden yang sangat agresif dan juga sangat begitu committed untuk membangunkan dan juga memastikan sepak takraw berada di landasan yang terbaik dan juga sebagaimana dikongsikan kita nak kuasai dunia. Saya rasa kita berikan tepukan juga kepada yang berbahagia Datuk Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Confirm sambung lagi jawab. Baik, seterusnya sebelum kita hadir ini sempena pelancaran program pembangunan sepak takraw negara, satu perjalanan yang panjang dan hari ini kita rangkumkan dalam satu bingkisan istimewa untuk perjalanan sebelum program pembangunan sepak takraw negara. Ayo sama-sama kita saksikan.
daripada Aziz Nizam untuk mengukir sejarah. Dari Aziz! 13 tahun yang lalu, impian yang tertunda di Kuala Lumpur yang juga dianggotai oleh Farhan Adam. Dan malam ini Farhan Adam sekali lagi berada di gelanggang untuk memimpin pasukan ini menjuarai kejuaraan untuk Malaysia dalam acara beregu Dr. Dan Haziq, bola pertama mudah untuk Aida, bola kedua untuk Aizat, dan akhirnya kemenangan 15-13. Dengarkan sendiri gemuruh yang sedang dirasai di Stadium Titiwangsa ketika ini. Untuk keraihan yang selayaknya untuk diraihkan Piala Dunia ISTAF untuk Malaysia. Baik, demikian tadi perkongsian dan juga satu perjalanan yang panjang dan juga dengan kemuncaknya kita akhir dengan kejayaan kita di pentas Piala Dunia ISTAF. Dan itu sejarah dan kita harapkan sejarah itu bakal berulang lagi di Piala Asia. Dan juga kita dalam proses dan juga perjalanan panjang dalam program pembangunan sepak takraw negara untuk melahirkan lebih ramai pemain terbaik dunia satu hari nanti lahirnya dari Malaysia. Baiklah, untuk meneruskan majlis pada petang ini dari tanpa buang masa, saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus melancarkan program pembangunan sepak takraw negara NSTDP. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir, khasnya Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Sumali, KSU, Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Dr. Nagulendran Kanggaya Karasu, KPMSN Encik Jeffrey, CEO ISN Dr. Vella, Ahli Lembaga Pengurus MSN Surya Gandhi, Encik Surya Gandhi supaya dan semua yang hadir pada hari ini. Oleh kerana Datuk Sumali telah bersuara ataupun memberikan ucapan daripada hati beliau, saya juga tak nak merujuk kepada ucapan rasmi yang telah disediakan oleh Setiausaha Akbar saya. Jadi saya hanya nak berucap pendek sahaja. Pada masa saya dilantik menjadi Menteri Belia dan Sukan tahun 2022 Disember, program rasmi yang pertama yang saya terima jemputan daripada Datuk Sumali. Dan pada masa itu masih ada tim A, tim B dalam sepak takraw. Dan saya janji, saya kata okey saya akan hadir. Tetapi kemudiannya datang nasihat daripada pegawai, semua kata ada tim A, tim B, baik YB jangan pergi. So, jemputan pertama saya kena cancel kerana masa itu kita masih tak tahu lagi bagaimana kita nak selesaikan masalah sepak takraw pada masa itu. Kemudian perjumpaan telah diadakan dan saya lihat selepas itu bila dah tak ada tim A, tim B, semua dah sudah bergabung untuk kebaikan program dan sukan sepak takraw. Jadi senang tugas untuk Kementerian Belia dan Sukan bila tiada lagi politik dalam sukan. Sukan itu boleh berkembang. Okay? Dan ini merupakan satu contoh terbaik di mana bila ada perpaduan dalam sukan, sukan itu boleh bergerak dengan laju. Kerana kita tak bazirkan masa untuk lawan tim A, lawan tim B. Yang rugi siapa? Yang rugi sukan itu dan yang rugi atlet tersebut. Okay? Jadi dengan adanya perpaduan dalam sukan sepak takraw dan sokongan padu daripada Kementerian Belia dan Sukan, senang untuk kita lihat hasil. Dalam 2 tahun sahaja, kita boleh tengok sepak takraw sudah maju ke hadapan. Hari ini sejarah kerana sukan teras diumumkan dan banyak sukan yang bergantung sangat kepada pengumuman ini untuk membantu pembangunan sukan itu di peringkat akar umbi, di peringkat sekolah telah pun diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada hari ini. Hasrat saya bukan untuk melawan
atlet mendapatkan publicity. Tak ada guna kalau menteri fit. Tak ada guna kalau menteri nak bertanding dengan atlet-atlet untuk dapatkan publicity dalam akhbar. Yang penting menteri jadi pentadbir, baikkan ekosistem, pastikan ada ruang untuk semua berkhidmat. Bila kita dah ada ekosistem sukan yang padat seperti ini dan padu, saya percaya kita hanya tunggu masa sahaja untuk pingat-pingat emas datang. Okey. Dan yang penting kalau kita lihat sekarang pimpinan Kementerian Belia dan Sukan, KPMSN orang Melayu, Menteri orang Cina, KSU orang India. We are colourless. Sukan sepatutnya colourless. Jangan tengok warna kulit. Sukan bermaksud siapa rakyat Malaysia yang mampu dapatkan pingat untuk Malaysia, dia sarung jersey, bendera Malaysia, pergi mempertahankan nama Malaysia dan yang dapat nama nanti semua rakyat Malaysia. Yang itu yang penting. Okey, jadi saya minta bila kita dah ada ekosistem yang baik seperti ini, ada persatuan yang bagus, ada pentadbir, jawatan kuasa semua dah berjalan lancar, pastikan bila semua dah okey, jangan kita pergi cari problem baru. Selalunya macam ni, bila persatuan tak ada duit, tak ada orang nak jawatan itu. Tapi bila persatuan dah okey, dah ada infrastruktur, dah maju, banyaklah isu-isu, semua nak jadi jawatan kuasa, kemudian hancur sekali lagi. Jadi kekalkan perpaduan yang ada. Saya tahu Datuk Somali demokratik orangnya. Dia baru kata siapa nak cabar, cabarlah dalam pertandingan yang pemilihan parti, pemilihan PSM yang akan datang ini, cabar supaya dapat yang terbaik. Tetapi pastikan dalam kita mencabar untuk keputusan yang lebih baik, pastikan kita kekalkan perpaduan itu. Perpaduan itu penting untuk atlet kita. Jadi 3 perkara yang telah diumumkan. 1, sepak takraw kembali dalam sukan teras. Yang keduanya sudah ada tanah, akademi dan stadium. Hala 7 KBS sekarang kita tak bina projek-projek baru mega. Kita nak pastikan apa-apa duit yang kita ada, kita gunakan untuk naik taraf fasiliti sedia ada. Apa-apa aset KBS yang tak digunakan dengan baik, kita manfaatkan untuk bagi kepada sukan-sukan yang memerlukan tapak tersebut. Dan yang ketiganya adalah program NSTDP. Bila saya lihat program KBS, kita ada 4. Football, hoki, bola jaring, rugby. Saya selalu tertanya kenapa 4 sukan ini dan bukan sepak takraw pada masa itu. Padahal bila kita melawat Kuala Lipis, Sarawak, mana-mana saya pergi, saya tengok hasrat kumpulan orang asli, wanita di kawasan luar bandar semua kata sepak takraw. Kerana sepak takraw bukan satu sukan yang mahal. Perlukan tapak yang kecil sahaja dan pasukan tak besar pun. Peralatan sukan hanya 1 bola yang kecil saja dah boleh main. Okay? Oleh sebab itu sukan ini senang dan wajar kita perjuangkan untuk pastikan akar umbi semua boleh bersukan. Jadi dengan adanya NSTDP ini, saya percaya kumpulan atlet pasukan wanita juga tidak akan dipinggirkan. Saya minta program ini yang kita laksanakan akan membangun bersama untuk golongan pasukan wanita. Yang itu penting kerana saya percaya untuk dapatkan pingat emas di mana-mana pun, the pathway yang paling senang adalah melalui pasukan wanita. Okay. Jadi saya minta pastikan kumpulan wanita diberikan peluang yang sama. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Suria. Encik Suria mungkin boleh bangun supaya semua boleh kenal. Encik Suria Olympian, okay, pasukan hoki Atlanta, Barcelona 1992, 1992 dan dibawa masuk untuk bantu jawatan kuasa pembangunan sukan di peringkat MSN. Mantan atlet jadi tahu sistemnya dan boleh bantu memperjuangkan khasnya sukan-sukan berpasukan di peringkat MSN. Jadi dengan adanya semua infrastruktur ini dan sokongan padu daripada Kerajaan Persekutuan Madani, Perdana Menteri sendiri pergi berjumpa atlet, bagi sokongan, apa-apa yang nak kita dah bagi. Sekarang ini tanggungjawab adalah dalam tangan PSM untuk pastikan bukan sekali saja kita jadi juara dunia,
Setiap kali kita bertanding, saya nak Malaysia akan dinyatakan oleh semua masyarakat global. Bila fikirkan sepak takraw, mereka akan fikirkan nama Malaysia. Jadi dengan adanya pengumuman dan pelancaran hari ini, kita dah boleh menjawab tuduhan di luar sana bahawa KBS hanya jaga bola sepak. Hari ini sudah dibuktikan bahawa ini tidak betul. Okay? Kita jaga semua sukan yang memerlukan perhatian khas kita, dan sepak takraw merupakan satu contoh terbaik di mana bila semua ingredient dah ada, persatuan baik, atlet ada, dana ada, KBS bagi sokongan, hasilnya kita boleh tengok dengan jelas. Jadi syabas kepada semua yang telah menjayakan program ini, dan untuk atlet-atlet di luar sana dan jurulatih, selagi kita ada tumpuan khas untuk sepak takraw, di sana akan ada dana kerajaan. Dan bila ada dana kerajaan dan ada pengurusan yang bagus, sponsors akan datang. Bila sponsors datang, penonton juga akan datang. Okey, jadi selamat maju jaya kepada semua. Tahniah dan syabas PSM. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat. Mohon Yang Berhormat untuk terus kekal di atas pentas untuk meneruskan gimmick pelancaran, dan seterusnya ingin mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Muhammad Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Teknologis Dr. Nalu Kendran, Kangan Karasu, KSU KBS serta semua diri kehormat di meja utama. Termasuk juga saya ingin mempersilakan Yang Berusaha Dr. Vela Pandian, iaitu CEO Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara. Seterusnya juga Yang Berusaha Encik Jalaluddin Ismail, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Co-Curriculum dan Kesenian KPM, untuk bersama-sama Yang Berhormat untuk sama-sama nak menjayakan gimmick pelancaran bagi program pembangunan sepak takraw negara. Jadi ayo sama-sama kita berikan perhatian kepada Yang Berhormat untuk membuat gimmick pelancaran. Ayo sama-sama kita kira, boleh dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Semua ini juga merupakan selain pelancaran untuk program NSTDP, ini adalah logo secara rasminya, logo untuk program pembangunan sepak takraw negara NSTDP. Baik, sebelum kita meneruskan majlis, kita beri ruang kepada rakan-rakan media untuk grup foto terlebih dahulu. Grup media mohon untuk grup foto seketika. Baik, seterusnya saya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, untuk menyerahkan buku modul NSTDP kepada Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Sebagai simboliknya, inilah buku, inilah modul yang akan diguna pakai bagi perjalanan program pembangunan sepak takraw negara NSTDP. Dan juga semua tuan-tuan berhormat di atas pentas juga turut menerima buku modul. Baik, dan seterusnya, bagi melengkapkan perjalanan majlis pelancaran pada petang ini, sekali lagi saya mohon Yang Berbahagia Dato' Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, atas kesudian hadir pada petang ini. Cenderamata yang cukup istimewa sebagai tanda kenang-kenangan kepada Yang Berhormat. Terima kasih bagi Datuk Sumali, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Hanayo atas pelancaran juga gimmick. Sebentar tadi dari secara rasminya telah pun dilancarkan program pembangunan sepak takraw negara NSTDP. Jadi sesuatu yang menarik dan juga lembaran baru untuk perjalanan sepak takraw negara, dan inilah platform untuk kita melahirkan lebih ramai pemain-pemain
terbaik negara dengan memfokuskan kepada poin-poin akar rumbi. Jadi kita dah selesai dan untuk waktu ini saya mempersilakan Dewan Kehormat serta semua tetamu untuk menjamu selera.